Sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar tuduhan yang dilemparkan kepada kerajaan. Kononnya mereka ini adalah kerajaan yang menentang Islam. Tuduhan ini bukan saja tidak berasas, malah Perdana Menteri sendiri telah membidas dan menegaskan bahawa ia adalah dakwaan yang memutarbelitkan fakta. Ada rakan-rakan saya yang belah sana yang menganggap bahawa kerajaan dalam 3 tahun ini tidak buat apa-apa. Saya kurang faham. Kalau dia kata belum cukup, saya faham. Kalau dia cukup belum memadai, saya faham. Kalau dia cukup disebut beberapa tindakan itu kurang bijak, saya faham. Kalau dicadangkan usaha-usaha lain, saya faham. Tapi untuk menidakkan seolah-olah ada penipuan, tidak ada apa yang dilakukan, itu satu kepalsuan. Apalagi kalau digunakan alasan agama. Persoalannya, adakah benar kerajaan hari ini mengetepikan institusi Islam? Sedangkan terdapat banyak faktor dan usaha yang membuktikan sebaliknya. Bukti ini terletak pada peningkatan komitmen kewangan kerajaan terhadap masa depan anak-anak kita, iaitu institusi pengajian Islam. Mungkin ramai yang tidak diberitahu bahawa peruntukan keseluruhan bagi institusi pengajian Islam telah dinaikkan kepada RM150 juta untuk tahun 2025. Peruntukan ini khusus untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah agama rakyat, tahfiz dan pondok swasta. Komitmen ini bukan sekadar janji kosong, tetapi dibuktikan melalui trend peningkatan peruntukan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2023, peruntukan yang diberikan adalah sebanyak RM100 juta. Angka ini kemudian dinaikkan pada tahun 2024 kepada RM120 juta. Dan kini untuk tahun 2025, peruntukan telah melonjak kepada RM150 juta. Kenaikan yang signifikan ini adalah respon proaktif kerajaan terhadap realiti semasa. Ia adalah keperluan yang dialu-alukan kerana kos operasi institusi pengajian agama yang meningkat setiap tahun serta keperluan untuk menaik taraf sekolah-sekolah lama agar sesuai dengan piawaian keselamatan dan pembelajaran moden. Peningkatan ini memastikan institusi pengajian agama mampu menampung inflasi dan melaksanakan pembaikan kritikal tanpa membebankan ibu bapa atau pihak pengurusan sekolah. Peruntukan RM150 juta ini dibahagikan secara strategik. Pertama, tumpuan utama diberikan kepada Sekolah Agama Rakyat SAR sebanyak RM87.7 juta diperuntukkan untuk kira-kira 1,250 sekolah agama rakyat di seluruh negara. Kedua, institusi pengajian Islam terpilih seperti tahfiz dan pondok swasta turut menerima bahagian yang besar, iaitu RM62.93 juta. Peruntukan ini akan membantu 274 buah tahfiz swasta dan 76 buah pondok swasta. Peruntukan ini bukan untuk tujuan kosmetik, tetapi ia bertujuan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur kritikal yang sering mengancam keselamatan pelajar. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan IPI seperti Ma'had Tahfiz, sekolah agama dan institusi pondok dengan menyalurkan peruntukan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM bagi tujuan penyelenggaraan serta naik taraf infrastruktur dan kemudahan asas. Bantuan ini merangkumi aspek keselamatan, pendawaian elektrik, sistem perpaipan serta penambahbaikan bangunan bagi memastikan suasana pembelajaran yang kondusif dan selamat. Bagi tahun 2025, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah menerima peruntukan sebanyak RM12.73 juta bagi manfaat 71 buah sekolah rendah agama, 28 kelas Al-Quran dan Fardhu Ain atau Kafah serta 8 institusi tahfiz di wilayah persekutuan. Selain itu, Jawi turut memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital melalui penyediaan capaian internet, kemudahan smart TV dan latihan kompetensi digital kepada guru serta pentadbir. Fokus utama kerajaan adalah untuk menangani 6 aspek penting, iaitu keselamatan institusi, termasuk langkah pencegahan kebakaran yang sangat penting, terutamanya di sekolah berasrama. Ringkasnya,
Ini adalah pelaburan demi nyawa dan kesejahteraan anak-anak kita. Justru adakah kerajaan Madani menentang dan memusuhi Islam? Mengkritik dan melontarkan tuduhan tidak berasas adalah sesuatu yang sangat mudah. Ia hanya memerlukan sedikit usaha dan niat untuk memburukkan mana-mana pihak. Tetapi untuk melaksanakan reformasi, menguruskan peruntukan yang meningkat dan merealisasikan perubahan positif bagi masyarakat Islam dalam negara, itulah yang membezakan kepimpinan sejati daripada retorik populis. Peningkatan peruntukan menjadi 150 juta ringgit ini adalah bukti komitmen, bukan kontroversi. Ia adalah pelaburan demi masa depan generasi Al-Quran dan kita perlu menyokongnya. Terima kasih kerana menonton. Terus sokong kami dengan menekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Bersama kita, perkasakan kebenaran.